Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah, pada hari ini berjumpa kita dalam mata pelajaran Sirah Darjah 6 bersama saya Ustazah Nilawati binti Hanadi. Hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk negara Islam, iaitu antaranya pengertian negara Islam dan tujuan negara Islam. Murid-murid, sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan negara Islam? Dan bagaimana sesebuah negara itu boleh dikatakan sebagai sebuah negara Islam? InsyaAllah, Ustazah akan terangkan tentang perkara tersebut. Murid-murid, tahukah apa pengertian negara Islam? Negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad yang sebenar. Mengapakah negara Islam itu sebuah negara yang sesuai? Kerana melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan keadilan dan kesaksamaan, memberi kebajikan kepada rakyatnya sama ada Islam atau bukan Islam. Murid-murid, apakah tujuan negara Islam? Tujuan negara Islam ialah pertama, menegakkan perundangan dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan undang-undang dan hukum ke atas muka bumi ini untuk mengatur dan menyusun kehidupan kita sebagai manusia. Ya, di antara undang-undang tersebut ialah undang-undang jenayah, muamalat dan undang-undang jihad. Tujuan yang kedua ialah merealisasikan keadilan. Keadilan sebenar dapat ditegakkan kerana keadilan Islam itu bersifat menyeluruh tanpa mengira warna kulit, keturunan, kedudukan dan pangkat. Ketiga, menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Pemerintah Islam akan berusaha untuk menjamin keamanan, kemakmuran dan menyempurnakan hak-hak rakyat. Rakyat akan diberi perlindungan dan pembelaan. Golongan yang lemah pula akan diberi makanan dan tempat tinggal. Murid-murid, kewajipan bagi mewujudkan negara Islam ini ada di dalam surah Al-Hajj ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah. Aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Walillahi akibatul umur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, iaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Alhamdulillah murid-murid, kita telah selesai mempelajari tentang pengertian negara Islam, tujuan negara Islam dan dalil kewujudan negara Islam. Murid-murid, kita hendaklah bersyukur kerana kita berada di dalam sebuah negara Islam yang aman dan harmoni. Jadi, sentiasalah hargai keamanan yang kita kecapi sekarang. Murid-murid, sampai di sini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap murid-murid dapat memahami apa yang kita pelajari. Ya, insya-Allah kita akan bertemu di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.